Maka esok akan bermulalah di mana seluruh umat Islam akan berpuasa di bulan Ramadan 2026 Al-Mubarak. Betul. Puasa adalah rukun Islam yang ke berapa? Jauh. Sikit lagi. Ustaz. Ni ustaz ni. Ustaz, apa Ustaz? Takkan ustaz tak tahu kot ya? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ustaz jawab Ustaz. Ustaz boleh. Ada yang kena ni. Yang ketiga. Alhamdulillah. Yang ketiga. Astaghfirullahalazim. Bagus Wani. Engkau orang ni semua masih kecil-kecil tak pergi sekolah agama ke apa? Tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita semua tak pernah lari daripada diuji. Saya, Wani, Ustaz tu. Ingat Ustaz tak pernah kena uji? Dia pun pernah diuji. Baiklah, atas permintaan ramai, maka bermula esok 1 Ramadan, misi Bakoba puasa straight non-stop tanpa henti 30 hari. Seri. Termasuk puasa 6 dan puasa ganti di bulan Ramadan ini. Tepuk. Assalamualaikum. Hari ni tak apa. Hari ni boleh lagi. Betul. Tapi esok-esok jangan pula nak lalu lalang kulu kilir dekat depan Pamak Western ni ya. Nak pagi-pagi sesudah subuh tu. Sekadar memperingati ya. Ya. Puasa ni rukun Islam yang ketiga. Tiga. Ingat. Muka tak payah ketat sangat. Okey. Dah. Boleh jalan. Jemaah, mari kita jumpa yang lain-lain pula. Jom. Ramai lagi ni. Hari ni tak apa lagi beli awal-awal mak chicken burger ni. Betul. Tapi esok jangan beli awal sangat mak chicken burger. Betul. Ya? Tengok muka ada potensi ni. Tak puasa. Astagfirullahalazim. Bila nak besar ni? Esok puasa ya? Jangan minum susu tau. Ini pula. Engkau lah ni, kau jegi mata kat dia buat apa? Kamu lah. 3, 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan. Makan puas. Makan. Esok ingat tak boleh nikmat sangat. Puasa. Yalah dah, esok dia bangun je. Cakap dah sekali. Lagi sekali ambil apa? Ambil apa ni? Sikit je yang tadi tu. Boleh bangun je. Latih ibu. Kelakar deh. Oh Allah, 100 riyal! Tangkap! Alah, meja ni pun. Bila ku kenang ku renung. Kenapa lambat sangat nak maghrib ni, Wani? Nak masuk zuhur pun lambat, Wani. Nanga. Apa anda harga ke Nanga? Tolong, Wani. Tolong bangunkan aku, Wani. Wani. Nak mana? Kita kena bertahan. Kita anak jantan Bakoba. Betul. Betul tu, Wani. Kita anak jantan. Kita kena bertahan. Hantu punya kenanga. Abang Bakoba janganlah tengok kenanga minum. Kenanga cuti. Kau minum kenanga. Aku dah tak boleh ni, Wani. Aku sakit. Kalau ikutkan pada kitab yang kita baca tu, dah boleh dah ni. Apa lagi, Wani? Tu. Main gila. Jangan buat main dengan aku.
Memperkenalkan sos black pepper Pak Mat. Tada! Jaga. Pak Mat. Abang Bagoba, apa yang Abang Bagoba buat ni? Wait. Let we explain. We explain. Okay. Kata nak puasa 30 hari penuh. Aduh. Wait. Let's dia explain. Bagoba. Wani! Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan Maafkanlah aku, ya Allah. Nak sikit boleh? Ha? Wani! Kau hidup lagi, Wani? Pencan je. Wani! Sikit boleh? Apa ni? Sudahlah. Marilah kita berpuasa ya. Saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Selepas berbulan-bulan kita menanti saat ini, akhirnya gudang Pak Mat Western telah pun dibuka. Bulan Ramadan telah pun tiba. Berbuka puasa sebelum malam. Plastik hitam hendaklah dilupa. Masuk azan, kita hentam. Bila anda tiba di gudang, anda akan disajikan dengan harga yang sangat murah. Dah nama gudang, mestilah murah. Sesuai untuk sahur dan berbuka, cepat dan mudah dimasak. Kita ada kambing perap, lembu perap, ayam goreng spicy, segala mak nenek. Sepanjang bulan Ramadan, kami semua di gudang menunggu kehadiran anda. Humpuri Ramzan ke Mehimen, ab sabi kiani interza ke rehi hai. And we cannot wait to welcome you at Pak Mat Western Warehouse in this beautiful month of Ramadan.